Assalamualaikum. Sorry hari ni lambat buat konten. Sebenarnya aku sibuk dengan urusan hari ni. Lepas tu ada beberapa benda yang aku buat lah. Dia. Okey, aku dapat beberapa berita lah. Ada dua berita aku nak cerita dekat sini. Satu ialah mengenai apa tu, hadirnya sebuah ke beberapa buah ke tak pastilah, kapal terbang pengangkut tentera milik China mendarat di lapangan terbang Iran. Itu dia. Kan? Kapal terbang pengangkut yang tidak diketahui untuk membawa barang apa kepada Iran. Itu soalan dah. Adakah peralatan ketenteraan, peralatan medikal? Mungkinlah peralatan medikal kot. Aku tak nampak pada peralatan tentera. Tapi ramai kawan-kawan aku mengatakan ialah peralatan tentera. Itu dia. Macam apa ni, equipment untuk kru pandu, macam yang aku cerita itu hari, apa ni, amonium perchloride sebagainya. Kemungkinan juga itu cerita dia, tapi aku lebih menjurus kepada peralatan perubatan, kesihatan dan perubatan lah, cerita dia. Itu yang aku nampak lah. Aku tahu lah apa pandangan korang kan, tapi aku nampak macam itu. Kedua, ada lagi satu pesawat juga yang dulu-dulu dia masuk dalam ruang udara secara hidden. Dia pun matikan transponder. Bila dah dekat buat landing, baru dia pun buka balik transponder untuk landing. Kan? Dalam perjalanan dia pun matikan transponder. Gitu dia. Yang kedua tu adalah pesawat pengangkut juga. Pesawat pengangkut tentera milik Korea Utara. Hebat lah cerita dia. Sampai ke apa ni, ke Iran. Dan juga aku tak pasti dia bawa apa lah cerita dia. Tapi macam aku cakap lah, kemungkinan juga dia bawa apa ni, peralatan apa, ketenteraan. Tapi aku lebih berat mengatakan peralatan perubatan lah kot, cerita dia. Yalah, dah orang kena bedil kan, cerita dia. Kan, mungkin jugalah peralatan macam apa, macam sistem pertahanan ke, sistem radar ke, ya, mobile radar sebagainya, mobile ground based radar. Kita ada banyak cerita dia, ada banyak teknologi cerita dia dalam bidang tu. Mostly dalam lingkup dia ada dalam 90 apa degree, ada 120. Lepas tu kemungkinan juga depa provide airwax atau sebagainya. Atau mungkin juga depa provide sistem untuk jamming kan, uh, apa ni, pesawat-pesawat Israel lah cerita dia, pesawat Amerika. Sebab benda-benda begitu kan memang ada cerita dia. Jamming dan ghosting tu memang ada. Malam aku cerita tentang ghosting kan, ghosting pada sistem radar kan, memang ada benda tu. Banyak orang bila ramai orang tanya aku balik, bang macam tak logik je. Itu kau cakap tak logik, tapi memang dah ada lama dah kan. Ghosting teknologi tu lama dah ada dia. Dan macam-macam pihak dah cuba buat macam-macam, sebab dia menampakkan dalam isyarat radar tu ada 2-3, sedangkan tak ada je tu dia. Ada mungkin ada 1 tu 2 je, tapi dia duplicate atau situlah dia bagi ghosting kan. Nampak macam sebab okey, aku bagi tahu kau, dalam radar kau akan nampak blip je, satu je cerita dia. Kau akan nampak titik kau tak nampak the whole structure benda tu. Jadi berdasar kepada RCS sebuah pesawat lah cerita dia kan. Jadi radar ni dia macam tu, radar aktif ke radar pasif ke. Radar pasif ni lebih kepada menerima isyarat-isyarat radar daripada lain untuk kesan pasti kan. Lepas tu dia analyse dapat dekat digital signal processing kan, DSP gitu dia. Okey, dalam komputer ada digital signal processing. Kebanyakan apa ni, sistem radar menggunakan FGPA dengan apa ni, GPU lah gitu deh. Kan, dia canggih-canggih punya teknologi. Kalau kau pakai komputer tak kejut lah. Uh, jadi persoalan, ada juga yang tanya aku, kenapa Iran tak serang apa ni, tak membalas serangan masa tu, mempertahankan ruang udara apa ni, ruang udara Iran dengan pesawat tempur kan. Aku cuma nak ingatkan korang lah, Iran dah lama kena sekat dari segi ekonomi dan peralatan. Apa yang dia orang ada cuma F-14 lama, F-5E, lepas tu pesawat-pesawat Soviet yang lama. Tahu tak?
Jadi dia orang pun tak mampu dan juga tak ada tak ada kemampuan untuk mempertahankan dari segi apa ni Air Force lah cerita dia. Dia orang memang kurang dari segi Air Force. Jadi depa tahu depa kurang kat Air Force, depa ubah strategi. Apa yang dia orang ada ialah first ialah dia orang ada drones, dia orang ada missiles, dia orang ada roket, dia orang ada ballistic missile cerita dia. Dan aku rasa dia orang ada beberapa benda yang dia orang pasang dekat sistem dia orang lah untuk mengelirukan kan, mengelirukan apa ni pesawat-pesawat yang tempur. So, untuk pengetahuan tak semua pesawat-pesawat yang Israel yang masuk ke Iran baru-baru ni masuk secara apa ni masuk secara apa ni real tu, dia tak masuk situ sebab kawasan tu quite di heavily itulah cerita dia, protected dengan dia pakai, dia orang ada CIW sendiri cerita dia. Dia ada misal dan sebagainya, sistem pertahanan dia. Yang masuk tu ada sikit tapi banyak dia orang guna BVR lah. Jadi apa yang aku nampak ialah Iran ni dia ada pasang alat untuk menyerak, dipanggil istilah dalam bahasa Melayu lah, menyerak, bagi diffusekan signal untuk apa ni, untuk mana-mana perlu pandu based on BVR lah. Beyond visual range. Jadi itu lah. Tapi kena ingat, kebanyakan peluru pandu BVR ni ditandakan dengan dimarkingkan ada dua. Satu dengan radar, satu lagi dengan laser macam tu. Maknanya apa yang berlaku pada masa itu ialah laser target designator dimarking oleh orang kat bawah ground, oleh aset-aset atau operatif dia orang lah cerita dia. Soviet apa ni Mossad ni. Jadi banyaklah, bukan Mossad sajalah, Sarai Makel ada apa Mr. Avim pun, Mr. Avim cerita dia. 8200 ke, tak banyak unit cerita dia. Okey. Jadi bila bergantung pada barang ni cerita dia, apa yang China hantar dengan Korea Utara hantar, dan juga baru-baru tadi juga dengar cerita berita mengatakan Iran apa ni Pakistan cakap kalau Iran diserang oleh apa ni Israel dengan nuklear, Iran apa ni Pakistan akan membalas balik dengan nuklear. Itu satu ancaman jugalah sebab Iran ada nuklear. Itu dia. Tapi kalau benda tu bodoh sangat nak buat, memang nanyalah. Oh ya, aku lupa. Tadi aku ada tengok satu video lama lah cerita dia. Ya, memang betul lah, video lama aku study balik, tarikh itu betul. Tarikh dia lah. Masa arwah Syekh Ahmad Yassin hidup lagi. Jadi Syekh Ahmad Yassin dia menceritakan tentang ramalan dia lah. Apa ni pandangan dia bahawa Israel ni mungkin akan mengalami apa ni yang sesuatu yang teruk sehingga mungkin musnah keseluruhan dah pada 2027. Kenapa dia cakap 2027 ialah sebab dalam Quran dia telah menceritakan banyak kali, semuanya nilai penceritaan dia ialah nilai 40. Bila orang-orang Yahudi dikeluarkan daripada apa ni bertebaran di Semenanjung Sinai itu selama 40 tahun. Jadi Nakba pun 40 tahun, Intifada pun 40 tahun. Jadi dia berdasarkan macam tu, dia kata that's 2027 lah. Tapi itu almarhum Syekh Ahmad Yassin yang cakap lah. Dia dah meninggal. So kita sedekahkan Al-Fatihah untuk dia. Jadi itu ramalan dia. Tapi tak apalah, kita tak tahu apa benda. Sebab Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kan? Manusia tak mengetahui. Tapi manusia telah diberi apa ni peringatan dan amaran-amaran serta satu tanda-tanda yang Allah Taala bagi tahu tentang macam ad-dukhan, lepas tu apa ni kepulan asap yang selama 40 tahun, lepas tu apa ni berlaku yang 40 selama masa 40 juga. Banyak-banyak aku ada banyak baca tentang 40 ni cerita dia. Kan taklah ngata-ngatakan kita ni percaya pada nombor sebagainya, tapi tak, itu adalah yang ada dalam Quran cerita dia. Jadi terpulanglah dengan masing-masing punya justifikasi. Aku ikut dia cerita dia. Tapi macam aku cakap tadi lah, setakat ni China dengan Korea Utara serta Rusia tak nak campur tangan lagi. Dia cuma just tekan Amerika je supaya dia cakap Amerika sudah jangan campur tangan cerita dia. Jadi that's why aku cakap kan, kemungkinan penghantaran apa ni kargo yang tadi tu ialah
perubatan. Kalau perubatan tak salah dari segi undang-undang antarabangsa. Tapi kalau peralatan tentera, kecuali kalau beli lah, okey tak masalah. Tapi kalau sengaja dia support, hantar untuk support tu salah dia. Dan boleh menyebabkan, boleh anggap perang lah. Kan? Boleh inflict on something yang konflik yang besar lagi. Jadi apa yang kau nampak dia mesti bawa, mungkin bawa peralatan perubatan lah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.